Siti Sofia. Dekat Sungai Udang guys. Jumpa baby tak ada? Mau dekat. Hai, Assalamualaikum wahai jiwa yang tenang. Hari kita bawa baby girl kita cari baju raya. Ni aku kat sini. Tak nampak Siti Sofia. Tolong gitu. Okay. Yeah. Dekat Sungai Udang guys. Depan dengan BSN. Jumpa baby tak ada? Mana? Jadi boleh record lah kita nak promote dekat YouTube dengan TikTok. Ini ke? Tengok ni anak ni. Tiba ke apa ke? Ya. Mana yang nampak menarik bagi baju tu ni, baju ni. Macam berat dia baju ni. Di bawahnya. Kan? Ini awal. Mungkin awal. Pergi kamu tapi anak tak mak eh. Itu bukan saya. Saya baby macam tak ada pun. Hai, Assalamualaikum korang. Korang dah tengok tu kan, tengah vlog pula. Waktu tu lah bateri nak habis. Jadi ni kita orang dah balik dah sampai rumah dah. Jadi kita orang terus tunjuk je lah apa yang kita orang beli kat kedai tu. Selama ni kita orang lalu je, tapi rupanya barang-barang dia best. Sebab sebelum ni kita orang lalu memang rasa nak singgah tapi tak berkesempatan. Akhirnya kita orang dapat singgah dan barang-barang dia, pakaian-pakaian dia best. Jom. Ni yang Farah beli ni. Ada kat dalam ni. Ada Farah punya dengan anak punya. Ini anak punya. Balik pula. Dia bagi plastik macam ni tau. Plastik dia macam ni, ziplock. Tebal. Boleh guna lagi. Jangan buang. Kedai ni memang best. Apa ni? Farah tunjuk korang satu-satu. Sekejap Farah letak kamera yang nampak korang. Tunjuk. Okay, apa yang Farah beli.
Harap korang boleh nampak kita buka yang ni rasanya semuanya anak Farah punya. Tengok kita orang beli apa ni lah. Ni kedai ni dekat Sungai Udang, kedai ni dekat Sungai Udang, Melaka. Ni media sosial dia, nombor telefon dia semua ada. Tengok dia memang bagi beg plastik macam ni tau. Tebal beg plastik ni, boleh guna pakai lagi. Dia pakai. Farah letak bawah dulu lah. Ni baju anak Farah. Nampak tak? Satu-satu. Dia baju bertingkat. Baju ni Farah memang suka lah. Kalau Farah pun memang suka pakai baju kembang-kembang. Memang puas hati lah. Puas hati. Dengan material kain dia. Kain dia kan. Boleh test dekat sana terus. Dia ada tali dia. Dia ada zip dia. Dia ada warna maroon, warna coklat. Farah ambil warna ni dengan yang ni satu je dulu. Ni ada sama dengan Farah. Farah ada baju ni. Farah ada tengok tau satu gambar tu, kembar budak kembar ke ataupun dia adik-beradik jarak tak jauh, kecil lagi, umur dia belum 2 tahun ke 2 tahun macam tu. Dia pakai baju ni memang comel gila. Farah tengok gambar tu dengan dulu update status dekat WhatsApp, dekat Facebook. Memang minat sangat tengok budak-budak pakai baju macam ni. Farah suka sebab Farah pun suka pakai baju kembang-kembang ambil tingkat-tingkat ni. Tingkat-tingkat ni. Akhirnya dah ada anak sendiri, Allah bagi jumpa. Cantik dia punya lengan macam ni. Murah je. Murah harga dia. Lepas tu yang ni. Pakaian kita orang macam contohnya baju anak, baju Farah suka suami yang pilih. Cuma kadang Farah pilih warna yang Farah nak je lah. Tapi selalunya memang semuanya suka ayah dia pandai pilih. Ni baju kedua anak Farah, dia kebetulan dia tak ada warna putih. Kita orang belikan yang ni. Cantik, dah try dah. Ni size XXS. Cantik, putih dia cantik dengan kain dia sejuk tau. Murah, ni tak mahal. Best gila. Best sangat. Lepas tu ni favorite ayah dia. Favorite Farah juga sebab dia kembang. Ni memang ayah dia suka sangat. Ni anak Farah punya kan. Cantik. Korang boleh nampak. Tukar kamera lah korang. Sebab kejap kualiti video mungkin berubah. Handphone tadi tu kamera dia ni lah full. Dah habis. Boleh nampak ke korang? Takut jauh sangat. Harap yang ni tak habis lah. Ni sambung tadi. Dia tali dia macam biasalah gaun ni. Lawa. Ni tu buah dia. Kita orang nak ambil kelabu yang satu lagi tu ada dalam video tadi. Yang suami Farah ada tunjuk yang kelabu tu. Tapi yang tu tak ada saiz. Tak ada saiz anak Farah. Luar dia macam ni. Lawa. Korang tengok daripada jauh. Cantik. Ni belakang dia kembang. Farah memang suka baju kembang-kembang ni. Jadi anak kita pun kita suka tengok dia pakai kembang-kembang. Dia nampak, dia kain dia berat. Dia berat tapi dia tak panas tau. Korang dia dekat belakang dia zip macam ni. Zip dalam dia cotton tau. Cotton. InsyaAllah selesa. Kemas. Korang tengok murah. Dia punya gaun ni macam gaun yang mahal-mahal tau. Tengok dia punya
jahitan dia kemas. Selalu kalau kita beli gaun murah-murah ni, dalam dia tak ada ni, lapisan-lapisan ni tak ada dah. Tak ada. Cotton dalam ni. Selesa. Jadi kalau berpeluh ke apa ke, insya-Allah tak ada masalah. Dia punya dalam ni kan pun walaupun dia tak full, dia punya ni kan, ni kain putih cotton ni, yang ni tak, kalau dengan kulit kita selesa tau. Dengan yang ni dia punya depan ni cantik je zip dulu, senang nak tunjuk kat korang. Ni saiz untuk budak 2 tahun hingga 3 tahun. Boleh pakai lama lah. Nampak? Lama kan? Barakallah. Wah, dia punya ni kemas, dia punya ribbon ni kemas, kembang dia. Sangat puas hati. Cantik kain dia. Tengok ada tali dia. Seterusnya apa lagi? Yang anak Farah punya yang tu. Yang ni Farah punya. Farah punya sama juga. Baju kat plastik ni. Farah beli ni. Kita orang ada beli apa? Yang getah rambut tu, orang panggil apa tu. Dengan Farah ada beli apa ni? Scarf. Anak tudung apa ni? Yang dia tutup dagu sekali. Ni ada kita orang beli 2. Satu RM2. Warna pink satu, ni hitam satu. Ni inner tudung. Ni Farah punya lah. Belum try lagi. Farah try satu. Harga dia RM10. Ni Farah ingat lah harga dia RM10 satu. Lepas tu Farah tunjuk yang dulu putih ni dulu. Sebab sebelum ni Farah ada dah baju putih. Tapi baju tu kain dia jenis yang kalau kita gosok pun dia jenis kejap takut copyright pula. Apa tadi sampai mana sambung? Baju Farah ada warna putih, suami Farah ada warna putih, anak Farah baru sebelum ni pun dia ada juga baju putih. Lepas tu ayah dia belikan baru ni putih. Sebab baju Farah dengan anak Farah yang tahun lepas punya, Farah punya kemeja jenis labu, kemeja labu. Tapi Farah gosok pakai, ya sayang, Farah gosok pakai air steam ke, gosok yang pakai streka biasa tu, dia tetap kedut 1000. Kita spray air ke untuk melicinkan pakaian, tetap macam tu. Jadi Farah tak suka nak pakai sebab dia berkedut. Belum lagi kita duduk, dia berkedut tu, kita tertidur kat dalam kereta kan, duduk dalam kereta berkedut-kedut. Jadi Farah beli ni warna putih, warna cream lah. Dia tak adalah putih ni, putih sangat, dia warna cream. Macam Farah, biasalah Farah memang dari kecil memang suka baju jenis kembang-kembang. Bukan sebab Farah sejak badan Farah naik ke baru nak pakai baju besar-besar ke, tak. Farah memang daripada kecil kot berangan suka gaun. Melukis pun dulu kecil-kecil pun Umi Farah lah, kalau dia ingat lagi. Kalau arwah moyang Farah ada pun dia mesti ingat. Farah suka lukis seorang perempuan, kanak-kanak ke perempuan dewasa ke, lukis mesti baju kembang-kembang. Memang daripada kecil lah. Tiba lagi kat situ pula kan. Macam ni, kemas tau. Murah je. Farah ni berat 90. Last hari tu tak tahulah sekarang berapa. Last hari tu timbang berat 90 kg. Besar tak besar, tapi dekat kedai dia free size. Free size Farah boleh pakai. Korang maksudnya kalau selalunya kalau free size baju kembang pun bahagian sini Farah tak boleh nak pakai tau. Mesti sangkut. Tapi yang ni Farah puas hati sangat. Dapat dia macam ni belakang dia lebih labuh daripada yang depan. Lepas tu kain dia macam alah cantik lah warna. Tapi warna putih atau warna cream, warna terang-terang, kita mesti kena pakai inner tau.
pakai dalam sini pun boleh nampak kan dia jarang kan. Tapi kain dia sejuk lah. Farah dah try kat sana. Suami perempuan ni dia kembar. Farah paling suka sebab dia kembar. Farah lagi satu, Farah suka kemeja. Tapi Farah tak suka kemeja yang mudah berkedut, cerewet lah. Cerewet. Tapi nak pakai cerewet, orang lain pun mesti tak suka berkedut kan. Lagi satu dia best lah, tak panas. Cari inner pun jangan yang panas. Ni butang lah macam biasa. Lepas tu mana kalau bunyi tu lagi. Ni baby. Ni. Sabar sayang. Ayah kata apa? Istighfar. Ni sama design dengan yang putih tadi tau, tapi warna pink. Siapa yang tahu, Farah selalu pakai pink kalau ada Minnie Mouse kan. Sejak kita orang ada anak perempuan ni, suami Farah dia suka tengok Farah pakai lembut-lembut macam ni warna pink. Dia suka. Jadi lagi satu anak Farah pun dia ada baju pink. Nak kena samakan. Ayah dia ada beli. Tengok Tengok Ayah dia ada belikan dia kaftan orang panggil kaftan ni. Warna pink ni, walaupun tak sama, tapi boleh lah pink dia macam ada satu corak dia ni sama dengan warna ni. Ayah dia belikan. Yang penting design Mickey atau Minnie. Ni ayah dia yang belikan, bukan Farah yang suruh beli Mickey. Ayah dia pun suka. Sama dengan mak dia. Mickey. Inilah sama design dengan yang putih. Dia boleh buka depan dia punya meja kan. Warna pink ni. Warna pink. Siapa yang suka warna pink mesti suka. Korang kat mana, kat Melaka, kalau ada datang Melaka ke, boleh pergi kedai ni. Best. Farah badan besar tau, 90 kg. Last Farah timbang besar. Ni sekarang tak tahu badan lagi naik ke apa, tapi free size Farah boleh pakai. Selalu kalau orang kata free size, free size tak boleh, sebab Farah memang tak boleh. Farah kalau blouse biasanya akan double XL. Kalau t-shirt triple triple XL. Macam tu. Lengan dia pun kemas tau. Kedut-kedut dia, jahitan dia, butang dia, macam biasa. Yang semestinya kembang. Kembang. Siapa badan berisi macam Farah, gemuk. Gemuk macam Farah ni pakai baju kembang-kembang ni mesti selesa. Dia tak adalah rasa melekat kat badan kita kan. Tapi tak adalah kata kalau kurus boleh pakai baju melekat-melekat tu. Kalau kurus pakai baju kembang-kembang baggy-baggy, orang panggil baggy comel Farah kau bawa. Korang nampak lagi comel daripada korang pakai baju ketat. Ni belakang dia. Sama je macam baju putih ni. Ni rasa baju first Farah yang warna pink, tak ada Mickey atau Minnie. Tapi Farah memang kalau beli baju, beli apa-apa barang, kalau pakaian ke apa-apa ke, mesti suka yang suami Farah pilihkan. Dia pandai pilihkan. Dan Farah suka cita rasa dia. Sebab cita rasa dia suka, Farah pun suka. Macam tu. Cuma kadang kalau tu pun warna lah, warna ke atau design ke macam tu. Tapi jarang lah. Selalunya memang Farah suka dia pilihkan. Waktu Farah bujang dulu, sebelum kahwin, Farah suka Umi Farah yang pilihkan. Ataupun kecil-kecil dulu arwah moyang Farah pilihkan. Tak tahulah, memang daripada kecil Farah suka orang yang jaga kita ataupun yang dekat dengan kita. Suka tengok Farah pakai. Selain Farah suka lah,
selain dah tentu kalau diri kita suka yang kita nak pakai tu mestilah kita kena suka kan. Tapi selalunya Farah suka, contohnya macam arwah moyang Farah atau umi Farah atau suami Farah pilih, orang pilihkan macam tu, bukan tak ada pilihan, tapi suka. Farah suka, orang suka, orang suka, Farah suka. Gitu lah. Itu je yang Farah boleh. Korang kalau Melaka, dekat Melaka ke, kalau korang sekarang dekat Melaka tengok video Farah ni, korang boleh pergi kedai ni best. Macam-macam ada jubah, tudung banyak gila, lawa-lawa dekat sana. Tu Farah kata dengan suami, bagi tahu adik ipar Farah lah kan, bagi tahu adik, mesti suka banyak tudung-tudung bawal. Memang best lah ni. Korang boleh tengok kat Facebook dia ada nombor WhatsApp dia, Instagram dia. Korang boleh cari. Kalau korang jauh ke kan, mana tahu dia ada buat post ke, lupa pula nak tanya. Kalau korang kat Melaka, korang pergi je dekat Sungai Udang Melaka yang berdekatan dengan Kamda. Okey, itu saja nak tunjuk korang rasanya. Yang tu je lah. Kita beli yang ni. Farah punya baju ni. Farah punya ni warna cream tau. Macam anak Farah ni, macam anak Farah punya baby, macam anak Farah punya ni, dia betul-betul warna putih. Korang boleh nampak. Tak ada pula dia warna putih. Ni anak Farah punya tadi. Dekat kedai tu, harga dia dengan material pakaian dia, korang boleh bezakan sendiri. Setakat ni apa yang Farah beli, Farah puas hati. Harga dia sangat berpatutan, murah setakat ni. Okay. Lepas tu yang ni cantik, barakallah. Macam Farah punya baju bertingkat tu tak ada tali. Anak Farah punya ada tali. Inilah yang Farah beli kat kedai tu. Tapi kalau Farah lama lagi, macam-macam beli tu, sebab rambang mata lah, macam-macam ada. Farah cari juga tudung bawal Mickey kan, corak-corak macam ni. Farah kalau Mickey, Farah tak suka ada mata, ada mulut tu. Farah suka kalau tudung-tudung Farah corak macam ni. Korang ada tak jual? Kalau korang ada jual tudung Mickey yang macam ni tanpa muka, orang panggil tak ada tanpa muka kan, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, bagi tahu Farah. InsyaAllah kalau harga berpatutan, Farah mesti beli. Ni best. Dia lain daripada yang lain punya. Dia pakai plastik yang jenis tu yang okey lah. Korang setakat ni tu je lah yang Farah beli. Dan tu je lah yang nak tunjuk dekat korang. Kalau korang berminat, korang boleh pergi kan. Itu sajalah. Apa lagi? Kedai tu nak membuatkan Farah pergi lagi dekat situ. Cuma kau kena standby duit je lah. Okey, jom. Jangan lupa bersalawat. Lupa pula mula-mula tadi apa? Dah lama tak buat video. Hai, Assalamualaikum, Haji Uji yang tenang.